Hai, Assalamualaikum. Hari ini ialah hari yang agak berbeza. Saya akan buat sebuah podcast. Saya akan bercerita tentang pengalaman seram saya yang tak pernah dicerita dekat mana-mana. Ini eksklusif ya. Inilah dia cerita seram kita pada malam ni. Aku macam makin dekat je. Boleh tunduk udang tak motor ni? Boleh. Nak aku belai tak? Wajah tenang turun sekolah hanti. Satu punchline ramai yang terjekik. Fighting kuat, we are on the beat. Setiap gerak tak ada siapa boleh terbeat. Berkelakar tapi tepat kena. Harsan I-Team. Kita cana. Kita cana. Hai, Assalamualaikum. Hari ini ialah hari yang agak berbeza. Malam ini saya lupa nak intro. Zaz, kita cana. Pada episod kali ini saya akan buat satu video yang agak berbeza. Saya akan buat sebuah podcast. Saya akan bercerita tentang pengalaman seram saya yang tak pernah dicerita dekat mana-mana. Ini eksklusif ya. Dan saya nak korang yang menonton enjoy cerita ni. Sebab dia akan jadi sangat seram. Sangat-sangat menyeramkan. Ready? Ya. Inilah dia cerita seram kita pada malam ni. Yes. Perkenalkan diri kau dekat kamera. Kenalkan diri. Nama aku Apis. Daripada mana? Daripada mana? Daripada mana? Kau tak tahu asal-usul kau ke? Macam aku juga. Daripada Keluang. Daripada keluar. Jadi, kita akan naik. Ni dia Fir. Ya, Ni dia, aku suka Fir. budak lari. Ya. Ya ke kau suka? Okey. Teringin nak naik. Okey, hari ni kita akan bercerita seram sambil kita pusing-pusing dengan motor ni. Ready, Bis? Ready? Kau percaya aku, Bis? Aku percaya kau kan? Aku pun tak percaya diri aku, Bis. Let's go. Disclaimer, jangan tiru aksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bis. Yes. Cerita pertama aku, Bis. Tak ada break. Okey, cerita pertama, Bis. Waktu tu aku tengah camping kat sekolah, Pip. Camping kat sekolah, okey. Aku tu aku camping kat sekolah. Waktu tu dah jam 6. Masa tu, Pis. Alamak, Pis. Kejap ya. Nak ganjor kereta. Okey, Pis. Masa tu, Pis. Je. Aku macam makin dekat je. Okey, Pis. Nak aku break eh? Ha? Pis, apa, Pis? Break. Bila aku dah start cerita. Ini sampai ke Batu Pahat. Cerita tak habis-habis. Bawa je. Pis, aku tak payah pegang. Bodoh! Okey, Pis. Cerita dia gini, Pis. Kalau kau lepas bayi. Okey, cerita dia gini, Pis tau. Okey. Masa tu, aku pergi camping sekolah. Camping sekolah. Kan setiap camping sekolah kan ada night walk. Masa tu, Pis. Seram. Kau seram tau. Okey. Masa tu, malam tu cikgu buat night walk. Bila cikgu buat night walk, kita budak-budak kena join. Aku pun join lah night walk tersebut. Aku ditakdirkan jadi orang yang terakhir sekali night walk waktu tu. Cikgu lepaskan budak seorang by seorang. Takut tak? Takut. Belum takut? Tak takut. Takut. Apis. Aduh. Aku kan pelajar terakhir sekali buat night walk. Jadi belakang aku tak ada orang. Aku jalan seorang. Cikgu lepaskan seorang by seorang. 50 meter jarak antara aku dengan kawan aku yang depan. 50 meter. Jauh. 50 meter kau tahu tak jarak dia panjang mana? Tahu. Okey. Jauh lah. Panjang dia, panjang nipis. 50 meter tu dia macam sini sampai sini. Berat.
Panjang tu. Kau Okey, faham tak? Okey. Jauh tu. Okey, kau faham kan cerita aku? Okey, faham. Lepas tu bis. Lepas tu? kan aku jalan yang terakhir. Aku jalan bis. Malam tu Lepas tu. aku tengah jalan dah nak habis lah. Aku tengah jalan-jalan aku nampak cikgu aku bis. 2 orang berdiri tegak je kat depan aku. Masa tu bis, aku macam ni nak cakap. Aku ingatkan cikgu aku tu cikgu. Rupanya bukan cikgu bis. Apa tahu macam mana aku tahu bukan cikgu. Macam mana? Malam tu cikgu bagi kod rahsia dekat semua pelajar. Cikgu cakap kod rahsia nama Tekurkur. Tekurkur. Sekejap bis. Aku takut kau tak dapat screen time bis. Jauh sangat. Masa tu bis, cikgu bagi kod rahsia. Kau rasa Tekurkur. Tekurkur. Semua pelajar kena ingat yang kod rahsia ni, kalau kita jumpa siapa-siapa pun sepanjang night walk tu, kena sebut Tekurkur. Setiap kali jumpa. Kalau jumpa siapa-siapa pun. Dan kalau kita sebut Tekurkur tu, orang yang kita jumpa tu balas balik Tekurkur, maksudnya dia geng kita. Faham tak? Kalau dia tak jawab, maksudnya dia bukan geng kita. Maksudnya orang lain lah tu. Atau benda lah tu. Seram kan? Ditakdirkan aku nampak cikgu aku 2 orang. Bila dah nampak cikgu kita kan, kau kan automatik akan bagi salam kat cikgu kau. Yes. Aku pun automatik bagi salam kat cikgu aku waktu tu. Sebab aku lupa yang Tekurkur tu. Aku pun cakap dengan cikgu aku, Assalamualaikum cikgu. Lepas tu kan, cikgu aku tak balas bis. Cikgu aku buat sombong masa tu. Dia tengok muka kau tak? Cuba aku bagi salam kat kau tak balas Okey. Cikgu. Macam ni lah muka hantu tu. Macam kau. Muka dia sebiji. Macam mana nak guna? Berat belah sana. Beratkan belah sana. Lepas tu bis. Boleh duduk. Tak, aku lagi selesai diri habis. Okey, baik. Aku rasa macam lagi style bila aku diri. Macam naik ATV je. Lepas tu bis. Sekejap bis Sekejap bis. Slipper aku. Kan aku bagi salam tak jawab. Maksudnya aku masa tu aku ingatkan cikgu aku marah sebab aku tak cakap Tekurkur. Kan dia suruh cakap Tekurkur. Lepas tu aku pun berhenti. Aku cakap dengan cikgu aku, Tekurkur. Kau tahu bis? Tak tahu. Dia orang tak jawab, bis. Maksudnya apa bis? Maksudnya tu bukan cikgu kau. Pandainya kau bis. Pandai betul. Masa tu lah aku tahu cikgu aku tu bukan cikgu. Cikgu aku tu masa tu aku tahu dia Makin gelap jalan. Okey. Itulah. Ini kerja gila tau Pis. Kau Agak pernah tengok gila. orang buat konten macam ni? Last jab sepatu je tau. Jab dengan Syuib. Yang bojanglah lali tamplung. Kau ni tengah bawa watak Syuib lah ni. Aku tak tahu Hafiz orang dapat ke tak dapat kan. Aku punya cerita ni. Apa dapat? Yang penting minit berjalan Hafiz. Okey. Kau pun tahu kan aku dah briefing tadi kan. Aku nak 10 ke 15 konten, 15 minit je konten. Oh ya tu. Asalkan masa berjalan Hafiz. Kau ada cerita Hafiz? Cerita seram? Aku sepanjang aku hidup aku tak ada cerita seram Kau tak ada cerita seram? Tak pernah ada jumpa. Kau tak pernah jumpa? Nak jumpa? Tak nak. Okey lah, aku bagi cerita seram yang lain lah. Walaupun cerita tadi pun tak habis, aku cerita. Tapi sebelum kita cerita seram yang kedua, Okey. kita buat cerita seram kita. Baik. Kita buat cerita seram kita, okey? Oh, melambung-lambung kamu tu ni. Cepat cepat. Gear Masuk 2 gear. Aku rasa kena masuk gear. Mana belakang depan? Depan. Depan, yes. Yes. Yeah, laju. Space, kita cari tempat lu Space untuk Okey. cerita seram. Okey, Space, let's go. Okey. Kita lanjut sikit, Space. Jangan lupa masuk gear Zat. Masuk game apa? Masuk gear 3 ke depan. Ke depan. Yes. Yeah. Woo! Let's go. Enjoy. Belakang ada kereta Zat. Enjoy. Okey, slow. Ya Allah. Slow, jangan pulas sikit-sikit. Okey. Okey. Laju, sama laju. Ni terus bukit. Janganlah. Wow. Baru 8. Aku tak tutup. Wait. Fiz, kau jangan risau Fiz. Aku jaga kau Fiz. Kau adik aku Fiz. Terima kasih, aku percaya kau. Aku sayang kau juga Fiz. Tapi Kamera kalau jauh boleh tu. laju lagi sikit. Kamera jauh. Ya tu. Banyak lagi bogol. Fiz, kau relax Fiz. Aku jaga kau Fiz. Bahaya, weh.
Aku tak nak. Yes, sorry lah, Abis. Weh, slip tank apa? Slap tank macam bawa super bike tu. Mogol bodoh. Baik. Celuk. Okey. Ready, Bes. Baik. But I'm here right now. Oh, wow. La li tamplo. Kau rasa macam kau shoot app tak? Aku rasa Sebab aku rasa macam aku jab. laju je. Aku rasa tak payah cerita seram lah kot. Kan? Tak payah, kita enjoy lah. Boleh tunduk udang tak motor ni? Boleh. Aku belai lah. Apa jadi kalau aku diri lah? Cuba tarik diri. Ni bapak lah. Bodoh, dia kan pelik macam tu bodoh. Weh, penat yang aku bawa motor ni. Aduh. Belok. Macam nak jatuh. Diri. Orang kampung. Selamat malam semua. Yes! Bodoh. Bahaya, itu bahaya. Sangat bahaya. Aku nak jatuh betul tadi. Aku nak Okey, kita tak buat. Kau jangan diri kalau kau punggul ya. Tutup visor. Nak potong kan? Tak nampak punggul siap. Tak ada bodoh. Tak ada. Laju je. Kau nanti. Bye-bye. Memang Selamat kelakar. malam semua. Bye-bye. Selamat malam. Okeylah, kita relax je. Kita relax. Slow. Bye-bye. Bye-bye everybody. Bye. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam, Akal. Bye-bye. Pis, aku rasa kita famous lah, Pis. Kan? Aku pun rasa benda sama. Bodoh. Aku nak bawa kau jalan-jalan pergi tempat yang aku memang tempat tu aku punya lah actually. Lepas tu kau punya lah. Memang tempat aku lepak. Geng-geng aku semua kat situ. Abang-abang besar, kakak kecil, kakak semua lah. Dia kat situ lah. Kau ready, Be? Ha? Aku ready je. Aku memang ready sentiasa. Okay, ready tau? Kau akan malu gila. Tapi lepas kau malu, kau akan famous. Saya cakap aku. Woo! Okay, Pis. Bodohku. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Diri semua. Assalamualaikum. Hey bro. Slow. Okay, ini tempat aku lepak. Ni apa nama tempat dia? Ini tempat aku lepak ni. Aku pernah lepak sini macam-macam dulu. Aha. Main kad daun, semua. Main Kat kad sini. daun? Ya. Wow. So, disclaimer, jangan tiru aksi ni ya. Jangan tiru. Meniru pun cikgu aku memang tak bagi dari dulu. Weh, tangan, signal. Memang tak boleh. Mana-mana lah. Nasib baik aku bagi signal tau. Terima kasih dah bagi signal. Biar aku hantar kau balik, Hafiz. Hantar aku balik. Aku hantar kau balik. Boleh juga. Tak elok bawa anak lelaki orang malam-malam ni. Okay, Hafiz. Kau hantar kau balik Ah. Kau balik rumah jaga diri tau, Hafiz. Baik. Jangan jadi orang yang jahat.
Dengar nasihat aku jadi orang baik. Aku kalau boleh nak ada moral lah konten aku. Daripada tadi kan kita lagu. Ya tu. Asalnya aku nak bagi moral. Kau ya kan je. Jadi orang baik, jaga solat dan Pis ha. InsyaAllah. Solat tu tiang agama Pis. Betul. Kalau rumah kau tak ada tiang, mudah bergoncang nanti Pis. Ha. Jadi solat tu jadikan tiang, okey Pis? Baik. Ada bonggol tau depan. Ada bonggol je. Ha. Tadi kan aku cakap ada tiang, mana ada aku cakap pasal bonggol? Oh ya, okey. Bonggol. Okey, aku hantar kau akan selamat Pis. Kau jangan risau dengan aku Pis. Aku make sure kau sampai rumah selamat. Wah punya. Aku percaya kau. Kau percaya aku Pis? Aku yakin kau akan selamat balik rumah ni insya-Allah. Okey. Jap Pis, aku tak nampak jalan Pis. Berat. Alhamdulillah dah sampai Pis. Alhamdulillah dah sampai rumah kau Pis. Alhamdulillah. Ya Allah. What a night ride Pis ah. Jauhnya perjalanan kita. What a night ride. Ya. Pis. Macam mana? Aku bawa motor KL kau selamat lah. Selamat. Alhamdulillah. Selamat sampai. Minta maaf kepada semua yang menunggu cerita seram daripada mula sampai habis. Saya lebih pada nak bawa motor je sebenarnya malam ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next episode. Saya ada sedikit montage untuk kalian tonton. So, Pis, kau ready sebab montage ni akan ada kau. Ada aku lagi. Ada kita akan guna image right kau sampai puas. Okey. Okay. Let's go. Silakan menonton akak montage kita orang dan juga behind the scene. Bye bye. Zaz. Kita channel. Yes. Sudah. Ba-da-bum, ba-da-bum, ba-da-bum.